Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Open Mic Malaysia ni, episod pertama bersama dengan saya Faiz Ahmad. Bersama dengan saya. Bersama menghosting kan, Okay. mengacarakan kita punya Open Mic Malaysia lah. Okay. So Faiz, So topik kita ini topik kita hari ni dia a bit different sikit lah. Sebab kita hari ni kita tak ada guest. Okay. Aku nak kau ceritakan sikit lah. Sebab aku tahu pasal Faiz ni sebenarnya banyak terlibat dengan podcast. Tapi aku nak tanya satu podcast dulu yang terbaru ni dengan Caprice ni. Apa cerita sebenarnya? Kau rasa viral video tu? Aku tengok video tu, dia punya reach quite a lot kan. Sebab okay lah, knowing Caprice, mostly dia punya guest ialah orang-orang yang common lah kan. Tapi bila involve kau dalam konten dia tu, orang dengar, okay, kelebihan kau satu perkara, engkau menceritakan data tu dengan sangat mudah difahami. Okay. So basically what was happen sebenarnya masa tu? Aku terperasan Caprice punya podcast tu selepas dia jemput rasanya Armada Bersatu. Yang budak tu. Ya, dan itu viral. Okay. Berbeza dengan konten aku tengoklah, aku cuba compare. Kalau konten aku tu like tinggi, komen banyak dan dia sama rata. Okay. Yang menyokong, tak menyokong biasalah. Biasa. Tapi yang Bersatu ni like tak tinggi mana tau. Okay. Tapi view tinggi, kecaman sangat tinggi. Yes. Aku tengok sekejap je aku dah rasa macam apa hal ni? Apa yang cuba nak disampaikan sebenarnya? Aku tengok tau dia punya video tu tau. Basically, bila dia tanya apakah kegagalan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia, end up dia cakap okay, sebenarnya betul lah apa diuruskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tu betul. So aku agak kecewa. Aku tak jumpa sampai sekarang even amongst the politician, yang top politician, ahli parlimen ke, yang boleh prove Datuk Seri Anwar Ibrahim buat something yang tak betul. Poin yang terkuat dia gunakan rasa harga minyak kan? Harga minyak, kota 200 liter. Okay. Mungkin rasa kita perlu jemput dia kat sini kot. Yang biar aku pula grill dia. Kalau okay. Caprice tu aku rasa magnitude dia, kalau earthquake tu mungkin 3-4 je, kalau aku 8 ni. Kau nak kata performance Anwar Ibrahim, aku pergi go lebih deep tau. Aku rasa boleh jemput dia. Mungkin. Dia, okay. Satu lagi. Disebabkan saya rasa banyak daripada kalangan viewer kita mengenali Faiz Ahmad. Akulah antara orang yang mengenali kau daripada mana tahu? Podcast kau dengan Rafizi. Oh, okay. Itu agak... Okay, ceritanya sejujurnya memang aku teks YB Rafizi. Okay. Dan dia jemput aku ke podcast beliau. Terima kasih kepada beliau lah, memberi peluang dan ruang lah. Dan aku pergi tu sebenarnya nak mendapat jawapan. Adakah akan berlaku pergolakan ke? Adakah kerana pergolakan tu berlaku kerana pengurusan yang salah ke? Ekonomi yang menjunam ke? Sebab kalau nak gunakan poin ekonomi menjunam, aku tak setuju lah. Kalau ada isu pentadbiran, apa dia? Sebab itulah soalan yang aku lontarkan kepada YB sebenarnya agak keras juga hujung tu. Pasal soalan tu, aku rasa aku ingat soalan kau. Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah orang yang berintegriti ataupun tidak? Betul tak soalan kau? Okay. Korup atau tidak? Aku tak nak dengar orang lain. Okay. Sebab dalam struktur pentadbiran, kita tak boleh nak kawal orang lain. Baik macam mana kita sekalipun akan ada yang mungkin ambil kesempatan. Betul. Tapi kalau ketua tu stand firm tentang integriti, aku sokong sampai habis. Dan aku berhujah, katakanlah malam tu YB Rafizi kata, Anwar Ibrahim juga tak ada integriti. Kalau katakanlah, aku nak berhujah sekali lagi, kalau Anwar Ibrahim tak berintegriti, kenapa corruption perception index kita semakin baik? Betul. Aku tak nak dengar tuduhan. Sebab tuduhan ni aku pun kena tuduh, betul. kau pun kena tuduh. Betul. Kita habis. Betul. Tuduhan selesaikan di mahkamah. Yang penting, apa parameter yang kita nak ukur dari segi integriti? So aku gunakan standard global, iaitu corruption perception index. So kalau nak katakan pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim ni tidak baik, macam mana aku nak percaya dalam keadaan corruption semakin baik, corruption perception index semakin baik? Betul. Sebelum ni jatuh 2 kali. Itu hujah aku yang paling kuat, yang aku rasa aku nak berdepan dengan orang PN, orang BN. Betul. Adakah korang tak kisah dengan corruption perception index? Sebab 2 kali kita jatuh during their time. Yang so-called Parti Melayu, Parti Islam, mereka tak jaga corruption perception index. Ada hujah dekat media sosial mengatakan corruption perception index ni bukan parameter yang baik, bla bla bla. Okey, kalau aku berdepan lah dengan orang PAS ataupun orang UMNO ataupun orang Bersatu, siapa? Wawasan. Wawasan banyak sangat ni. Apa parameter yang patut dirujuk oleh rakyat kalau nak tahu pentadbiran tu integriti atau tidak? Bagi satu, aku tak nak dengar mulut kau. Sebab kalau kita menggunakan standard global, kita portray Malaysia as a clean government. Betul.
tak boleh sempurna tetapi bergerak ke arah yang lebih baik. Betul. Dan sekarang kita bergerak ke arah yang lebih baik. Yang tu yang mereka tak boleh jawab. And satu benda lah, dia masalah kita, dia side pembangkang kita kan. Whenever kita bercakap berlandaskan data, macam persepsi corruption or DOSM, sedangkan masa dia orang jadi kerajaan, they refer on the same indicator as well. Dia refer kepada DOSM, dia refer dalam semua indikator-indikator ni yang memang kita, mana-mana kerajaan pun akan refer kepada perkara yang sama. But then bila kita jadi kerajaan hari ni, kita rujuk kepada report yang sama, they can't take it. Ya. Sebab dia orang tak boleh bertahankan sebenarnya. Katakanlah nak katakan, aku melihat ekonomi Malaysia memang pada aku on track. Dia tak sempurna tapi diperbaiki dengan sangat baik. Betul. Aku berani pertahankan hujah ini, sebab itulah aku sentiasa melontarkan cabaran di pihak sebelah. Debate. Dia satu paling rare jarang berlaku sepanjang kita merdeka kerajaan cabar pembangkang untuk berdebat. Dulu pembangkang asyik nak cabar debat dengan kerajaan. Tapi bila kita sekarang jadi kerajaan, kita sebagai kerajaan, kita cabar pembangkang untuk berdebat dengan kita. Contoh, aku dipanggil Caprice. Cara Caprice, kalau dia buat podcast, dia tak bagi senarai soalan tau. Kau kena bersedia. Itu yang kesilapan Armada Bersatu tu. Dia pergi, Caprice ni Caprice budak bijak. So, siapa dekat luar yang nak pergi podcast Caprice, kau kena hati-hati. Kalau korang tak cukup knowledge, dia grill kau gila-gila. Alhamdulillah, topik yang dipilih adalah topik yang aku rasa aku boleh kuasai lah, ekonomi. Dan diselitkan juga, mungkin nak tembak aku pasal isu integriti. Aku bersedia. Sebab kita ada parameter. Parameter tu menunjukkan keadaan semakin baik. So, kita mungkin DOSM dan sebagainya, aku suka bermain dengan fakta dan data lah. Kita nak berhujah pun biarlah berhujah dengan ada benda yang disokong. Tak best lah main dengan naratif, retorik sebagainya. Negara ni tak boleh dibiarkan stuck. Kita kena progresif ke depan. Untuk progresif kena bincang benda yang bercambah idea. Apa masalah negara ni, apa nak selesaikan sebagainya. Bermain politik yang menuduh, menghina, memfitnah. Aku pun jadi sasaran sekarang. Betul. Sebab tu siapa-siapa yang aku ada buat posting. Kalau ada siapa yang nak hina aku depan-depan, silakan. Duduk sini, kau hina aku, kau ejek aku, kau maki aku, 10 minit aku diam je. Tapi hati-hati lah, silap tuduhan aku saman. Tapi selepas kau dah keluarkan semua kemarahan, kita bercakap tentang negara. Tak setuju kerana aku menyokong kerajaan sekarang. Kenapa? Mana poin aku yang salah? Betulkan aku. Mana data yang mungkin tersilap ke? Betulkan. Tak ada masalah untuk aku betulkan. Kita sebagai kerajaan hari ini, bukan kita bersikap susah nak terima pandangan. Cuma kadang-kadang lontaran pandangan yang dihujahkan oleh side lawan kita, kadang benda tu tak masuk akal. So dia, contohlah, bila kita keluarkan indikator mengatakan kita punya KDNK, kita punya inflation rate macam mana sekarang kan. Dia akan hujah lawan kita, itu bukan realiti kat bawah. Kalau kan? Siapa yang kata bukan realiti kat bawah, aku nak jemput dia depan aku. Betul? Apa realiti? Apa data daripada kau? Kenapa kau tak setuju? Adakah kau dah buat ataupun hanya kerana sentimen kau je? Betul. Tak boleh lah main macam tu. Sebab kita nak bawa negara ke depan. So data tu pula dibuat oleh DOSM. DOSM ni penjawat awam. DOSM bukan alat politik. Betul. Dia tak terlibat pun. Dia hanya mereportkan benda yang benar. DOSM Bank Negara Malaysia. Sebab tu kalau siapa yang suka tengok konten aku, Zat, aku tak pernah gunakan contohnya akhbar politik sebagai rujukan. Aku akan gunakan DOSM, aku akan gunakan Bank Negara, DH, benda-benda yang report yang lebih berintegriti lah, bukan politikal. So untuk next topik kita, tuan-tuan dan puan, kita akan berceritakan berkenaan dengan PRN Johor. So korang stay tune, kita akan sembang lepas ni sekali lagi. Zat, topik kedua Zat. PRN Johor, Syahrul. Aku tengok orang banyak buat konten, aku tak follow benda tu. Apa cerita sebenarnya? Syahrul ni, dia first, masa aku tengok mula-mula lah yang dia come up with content bila Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap pasal budak dekat convention Pakatan Harapan. Dan to be honest, istilah budak itu kan, dia tak rujuk kat siapa-siapa. It could be anyone. It could be anyone. Boleh jadi Rafizi. Boleh jadi Nik Nazmi. Boleh jadi Akmal Saleh. Kan? Tapi aku tengok bila Syarul Shiro ni dia melompat lebih, aku faham lah dia nak jadi calon kan, and dia pun jadi spokesperson kepada ON ni sekarang ni. Dia come up dengan konten-konten yang sebenarnya bagi pandangan aku lah kan, dia telah merendahkan
level politik UMNO. Okey. Sebab kalau kau tengok bila dia keluar dengan satu konten lagi, dia bercakap pasal tanggungjawab. Okey. Yang pasal, tak tahu kau ada tengok tak yang konten yang car wash tu? Okey, car wash tu aku tengok tanggungjawab. Tanggungjawab tu. Okey. Aku nak cakap sekali lagi pasal isu tanggungjawab. Bila mana On Hafiz kata kerajaan pusat ataupun Pakatan Harapan kena stop claim pasal projek-projek daripada federal. Okey. Aku nak tanya kau lah, Faizan. All this while kan, kita membesar di dalam keluarga yang berpolitik. Aku membesar dalam keluarga yang berpolitik. Aku pergi ceramah, aku dengar lah ceramah UMNO ni kan. Dia tak akan berhenti bercakap, tu kita pergi sekolah tu siapa buat? Okey. UMNO yang buat, tuan-tuan dan puan-puan. Itu betul. Aku rasa dekat luar pun sama. Aku dapat komen, berbalas komen jugalah. Kau mentang-mentang dah ada sedikit ilmu, kau tahu tak siapa jasa? UMNO. Oh, memang point tu digunakan. Masa dia boleh guna. Masa dia boleh. Stand aku simple saja. As long as sebuah kerajaan bertanggungjawab, deliver, sokong. Okey, aku bagi perumpamaan macam ni lah. Seorang pelawak, apa tugas dia? Buat lawak lah. Okey. Tapi kalau kata punchline dia tak sampai, maksudnya dia tak perform. Okey. Sebagai seorang pelawak. Okey. So sama juga macam government. Memang you sebagai government yang memerintah, tanggungjawab you untuk you menyediakanlah infrastruktur untuk rakyat, kesihatan, pendidikan. Tapi kalau kata kerajaan tu tak efektif, maksudnya apa? Kerajaan tu tak perform. Aku solusi paling mudah kalau aku turun ke Johor, aku cari dia kot. Betul? Aku podcast dengan dia kot. So aku nak tahu apa masalah dia dengan pusat ataupun apa opinion tentang pusat. Adakah pusat tak membantu? Kalau membantu kenapa? Dan sebagainya lah. Okay, aku tak nak panjangkan cerita sebab biarlah dia. Okay, mungkin one day kita akan bercakap direct dengan dia. Aku nak cerita pasal kenapa perlu bubar awal dia belum habis lagi katanya kan? Dia sebenarnya pasal isu pembubaran awal ni lah Faizan. Aku expect Melaka. Sebab Melaka tinggal 6 bulan je lagi. Johor 1 tahun lagi. Oh, Johor panjang lagi kan? Sebab Melaka yang bubar dulu. Okey. So Melaka baki 6 bulan. So Johor tinggal ada setahun lagi. Okey. Kalau kita tengoklah 2022. PRN Negeri Johor diadakan. Which is dalam keadaan post COVID. Okey. Dia menang selesa. Which is UMNO menang 40 kerusi. PH menang 12 kerusi, PN menang 3 kerusi. Turnout voters 55% ataupun to be exact kalau nak 55% lah. Dan kerajaan dia cukup stabil. Dah 40 kan? 40. 2/3 kan? 2/3. So apa yang kalut sangat? Itu satu. Sepatutnya dalam keadaan kita dalam krisis tenaga sebagainya bersabar sedikit. Betul. Adakah mereka mengutamakan politik berbanding cabaran global sekarang? Aku rasa bukan pasal cabaran ke apa ke. The thing is, kita berbalik pada data PRU15. Dia goyang lah. Sebab data depan mata aku ni. Sebenarnya kalau PRU15 bersekali dengan PRN Johor, UMNO dikira kalah lah. Gone. Dia taklah sampai 23. Tapi berdasarkan data tu sebab turnout voters 73.2%. Bermaksud semasa PRN 2022, turnout voters tu rendah, hanya yang pergi mungkin local voters sahaja yang berkelana di luar negara tak balik. Dan mungkin dekat kawasan Johor sendiri pun mungkin mereka tak keluar kerana COVID semata-mata. Post COVID masa tu. Maksudnya siapa yang boleh menggerakkan jentera, menggerakkan ahli, dia menang. Dan masa tu mereka ada akses tersebut lah. Dan mereka menang. Tetapi masuk PRU15 sebenarnya kalah. Betul. So chances kalau mungkin masuk kau Izzat dia goyang sepatutnya nak buat awal atau macam mana? Okey. Kita faham memang UMNO menang di PRN yang lepas tu solid. Kita 3 penjuru, which is kita ada PH, BN dan juga PN. Okay. So, to make sure dia secure yang kerajaan negeri Johor itu masih kekal di bawah BN, so dia buat awal. Kalau kata dia buat lambat, kalau ikutlah setahun lebih, dia boleh disekalikan dengan PRU sebenarnya. Aku celah sikit. Kalau disekali dengan PRU, dia sakit juga sebenarnya. Uyup lah. Sebab naratif nasional kuat sekarang ni. Betul. Dengan kekuatan ringgit, dengan peningkatan kita punya GDP yang lebih baik, inflasi yang lebih stabil,
kita diiktiraf global sebagai negara yang antara yang konsisten, berjaya mengharungi cabaran beban di negara lain. Dia sakit juga tu sebenarnya. Betul. Dan satu lagi sebenarnya, Johor antara negeri yang paling banyak terima pelaburan hasil daripada pusat. Ya. Yeah. Which is hasil usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aku tak faham sebenarnya kalau dia orang nak cakap itu tanggungjawab. Okay, bila kita dapat sesuatu pelaburan, aku sorry kalau salah aku cakap. Okay, let's say ada seorang investor masuk dalam negara kita. I nak buka satu kilang. So, PM sebagai jurujual negara kita, kan, dia lah yang akan mencadangkan this is the best spot untuk you buka. Okay. Kalau katalah Datuk Seri Anwar Ibrahim ni seorang Perdana Menteri yang mementingkan kerajaan negeri yang pro kepada pusat, kan? Tak Selangor lah. Baik letak Selangor. Pusatkan dekat Selangor sepenuhnya. Selangor boleh, Pening boleh, Negeri Sembilan. Kan? Sebab tu aku cakap, bila satu-satu projek yang Datuk Seri Anwar Ibrahim umumkan, menceritakan itu adalah hasil usaha daripada pusat yang bawa kepada Johor, he deserve untuk claim. Maksudnya, shortcut story kan. Kerajaan Persekutuan memikirkan tentang ekonomi negara. Kerajaan negeri macam nak bermain politik lebih kot. Kan? Sepatutnya kalau pusat sangat-sangat membantu seiring, dalam keadaan tidak ada keperluan untuk membubar, mereka pilih untuk bubar. Dan mereka juga buat statement sebagai contoh tak nak duduk sekali dengan DAP. Aku dengar lah. Pada aku picisan lah benda macam tu. Dan bila tengok pula Johari Ghani, satu figura yang aku sangat respect. Betul. Boleh bersama dengan Hanayo. Yes. Itulah sebenarnya kita nak. Betul. Kita nak berpolitik nanti. Tapi kenapa perlu tergesa-gesa? Ada macam satu agenda lah. Itu satu hal lah. Okay. Cuma satu lagi nak tanya kau lah. Bagi side BN kita dah dapat lah siapa poster boy bagi menjawat jawatan sebagai Menteri Besar Johor. Andai sekiranya UMNO menang di Johor. Okay. Perikatan Nasional ke, Wam Sam ke, Bersama ke, Kancil ke, apa benda ni tolak tepi lah. Bukan kita memandang rendah, tapi bagi aku untuk PRN kali ni dia lebih kepada BN dan PH di Johor. Aku nak tanya kau lah, pandangan peribadi kau. Siapa poster boy untuk PH yang selayaknya? Pendapat aku orang yang perlu ada karisma, karakter dan kita kena ada impak, dia perlu dikenali. Ini tak boleh someone yang pada aku cincai-cincai. Tak boleh. Mesti seorang yang signifikan. Dalam banyak-banyak figura yang ada dekat Johor yang mewakili PH, seorang je aku nampak. Siapa? Dr. Mazli Malik lah. Aku tak tahu di peringkat atasan pilih siapa. Kalau tanya personal view aku, please lah kepada pimpinan. Aku bukan ahli parti. Kalau nak bid on Hafiz Ghazi, chances yang paling kuat kita ada pada Dr. Mazli Malik. Okey, kenapa? Kenapa Mazli Malik? Dari segi akademik, dari segi experience beliau sebagai Menteri Pendidikan. Betul. Walaupun ada kontroversi pasal kasut hitam, pada aku remeh sangat lah benda tu. Orang jadikan sebagai troll politik. Aku sebagai mak bapak, aku sebagai parent, aku suka. Benda tu sampai sekarang boleh pakai. Betul? Kan? Dan benda yang paling aku suka apabila beliau dalam pelaksanaan polisi, aku tak adalah hafal sangat tentang pendidikan. Aku lebih fokus pada ekonomi. Tetapi aku melihat beliau berjaya reform beberapa perkara lah sehingga menyebabkan beban guru, mungkin guru-guru boleh komen nanti kat sini, beban dikurangkan apabila Dr. Mazli duduk di situ, membantu, memperkemaskan dan sebagainya lah. So, beliau pernah berada di level international. Beliau pernah, pada aku, sukses dalam menyampaikan beberapa polisi yang penting sehingga berjaya transform itu ini tentang guru dan sebagainya. So, pada aku beliau layak lah. Dan of course, aku nak sangat on Hafiz Ghazi dan Dr. Mazli Malik diketemukan debate. Betul. Aku suka politik debate. Politik debate ni adalah politik yang terbaik. Sebab kalau politik membalas posting yang itu menuduh tak nak duduk sebelah DAP, yang sana menganjing, kemana kita ni? Why not? Sini Dr. Mazli Malik, situ Dr. on MB on Hafiz Ghazi. Kau bahas, kau nak bawa Johor ni ke mana? Bawa ke mana? Apa polisi korang? Sebab kita perlu pastikan politik yang berkualiti lah. Yelah, sebab to be honest aku cakap lah pasal isu UMNO di negeri Johor ni kan. Diorang ambil satu langkah yang keterbelakang tau. Dalam keadaan kita di peringkat perpaduan di national tu, kita dah nampak serasi je sebenarnya between BN dan juga PH. Bila aku nampak On Hafiz ambil satu langkah yang keterbelakang, memainkan sentimen DAP, saya nak tanya dengan UMNO lah satu perkara. Korang pakai modal DAP ni puluhan tahun. And sokongan kepada UMNO dia tak makin bertambah main modal DAP ni. Dan sebenarnya bila korang keep on main DAP ni, apa jadi kat MCA dan juga MIC?
Dan apa juga yang berlaku pada DAP? Korang sini nampak? Aku macam di sebelah sana mungkin kekeringan idea. Aha. Mereka nak, pada pendapat aku, dia orang nak maksimumkan undi Melayu. Orang Melayu dah dimomokkan dengan DAP berpuluhan tahun. Betul. Tapi seolah-olah mereka pejuang nak pertahankan Melayu. Kalau betul benci DAP, pergi UMNO hantar lawan kursi DAP. Betul. Wow, best. Betul. Kan, kenapa hanya bercakap lawan terus? Kan? Alright, so kita masuk ke topik ketiga nanti. Okay. Topik yang seterusnya, kita berhenti sekejap. Boleh? Okay. So untuk topik seterusnya kita akan bercerita pasal PRN NIS Melan. Untuk topik ketiga ni PRN NIS Melan. So macam nak cakap NIS Melan ni. Tak dah. Okay. Kita nak cerita sikit Faiz kan pasal Negeri Sembilan. Satu benda yang kita pun tak jangka lah. Dia bermula dengan movement yang dibuat oleh UMNO Johor dikepalai oleh Jalal. Okay. Apa pandangan kau lah sebenarnya? Aku tengok sebenarnya memang menyigap sebenarnya. Jujurnya, aku lebih lama duduk Negeri Sembilan berbanding aku duduk Kelantan. Okay. Walaupun aku asal Kelantan. Okay. Aku bersekolah di Sekolah Kebangsaan Undang Jelebu. Oh. Sebelah sekolah aku tu Balai Undang Jelebu. Okay. So, aku tahu sedikit sebanyak tentang hierarki mereka dan pentadbiran pemerintahan mereka lah. So bila tengok Negeri Sembilan punya isu, aku mengambil stand. Aku menghormati institusi diraja dan sebagainya. Aku tak nak campur. Okay. Tapi kita akan ceritakan macam mana benda tu boleh berlaku sebenarnya. Stand aku sebagai rakyat, aku menghormati dan menjunjung kasih dia peringkat istana dan sebagainya lah. Cuma aku tak puas hati bila ada orang politik yang cuba mengambil kesempatan. Dan akhirnya orang politik tu cuba nak ambil kesempatan, dia backfired di hari pertama. Datuk Seri Jalal. Yes. Nampak serangan kepada beliau agak mengganas. Sebab orang mula marah. Kenapa? Kalau ada isu di atas, kenapa ada yang pihak yang menangguk air di keruh lah. Aku tak kerti peribahasa tu, menangguk air di keruh. Betul ke? Menangguk air yang keruh. Menangguk air yang keruh. Okay, so air keruh kat Melaka. Air keruh kat Melaka. Okay, so aku lebih suka macam ni lah. Rakyat kita sebagai rakyat, kita nak melihat kebaikan. Kalau ada perselisihan, carilah perdamaian. Okay. So basically lah, what was happen in Negeri Sembilan? Bila mana satu sidang media telah dibuat, dikepalai oleh Jalal sebagai pengerusi perhubungan UMNO Negeri Sembilan. Bersama dengan aku rasa 13 orang adun Negeri Sembilan pada ketika itu daripada UMNO. Yang tak ada dalam frame tu ialah Tok Mat Hassan lah. Tok Mat saja kan? Tok Mat tak ada. Okay. Dia bermulanya macam ni tau. Bila alasan yang diguna pakai oleh UMNO Negeri Sembilan menarik sokongan daripada Menteri Besar Negeri Sembilan, iaitu daripada Koalisi Pakatan Harapan, untuk mencari kestabilan politik. Berapa kerusi sebelum bubar hari tu? Okey. Sebelum bubar, UMNO 14 kerusi. Okey. Pakatan Harapan 17 kerusi. Dan korang kena tahu satu perkara. Kita masuk pilihan raya negeri, Negeri Sembilan, dah terbentuk perpaduan. Dia kita katakan pre-election punya deal. Pre-election. Okay. Maksudnya kerajaan pusat kita dah terbentuk dah, kerajaan perpaduan. So kita kan ada 6 negeri yang asing. Kita ada PRN 6 negeri kan. So masa tu mana kerusi yang, mana tempat yang BN bertanding, PH takkan bertanding. So maksudnya kat situ ada transfer vote. Orang PH akan undi BN akan undi PH. Okay. So maksudnya tak boleh simply buat keputusan sebab di kawasan dia kau menang kerana undi campuran. Betul. Undi pihak PH dan BN. So BN dan PH kalau nak buat apa keputusan kena deal. Kena discuss. Betul. Sebab dia isu dalam Negeri Sembilan ni, kenapa kita label UMNO sebagai pengkhianat? UMNO Negeri Sembilan kenapa kita label UMNO Negeri Sembilan sebagai pengkhianat? Because of kau bukan tebuk atap. Kau tebuk kapal. Okey. Sebab kita sekapal. Faham tak? Faham. Kita dalam keadaan kita satu kapal, masuk pilihan raya bersama, kita form a government bersama, and kita stabil, which is kita ada 31 kerusi. BNPH perpaduan, dan daripada Perikatan Nasional hanya 5 kerusi. Okay. Yang Perikatan Nasional pun pening juga, sekejap bersama dengan mereka, sekejap tarik bersama. Itu pun ada cerita juga. Okey, kita berbalik pada cerita pasal surat Tan Sri Mahyudin Yassin yang telah pun leak 13 layan surat tu. Bila mana komplot untuk menjatuhkan kerajaan Negeri Sembilan tu telah dirancang lebih awal sebenarnya. That's why kalau kau perasan lah kan,
a few minutes ataupun 15 minit selepas penarikan sokongan yang dibuat oleh UMNO Negeri Sembilan kepada Datuk Seri Aminuddin Harun sebagai Menteri Besar tu kan. Okay. 15 minit lepas tu tiba-tiba Perikatan Nasional buat PC. Okay. Kita bersedia menyokong UMNO untuk menubuhkan kerajaan. Okey, aku nak tanyalah, kalau katalah jadi benda tu, stabil ke? 4 boleh dengan 5. Lagi tak stabil lah. 19 lawan 17. Lagi tak stabil. Macam mana yang kata mencari kestabilan? So itu adalah ayat politik semata-mata. Ayat politik lah. And then bila jadi berlaku pula, tiba-tiba ada mesyuarat berlaku di peringkat federal di antara pimpinan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Barisan Nasional menyatakan, masa tu Datuk Seri Zahid Hamidi katakan, kita kekal menyokong Pakatan Harapan di Negeri Sembilan. After that pula, Jalal keluar statement lain. Oh, kita bukan tarik sokongan apa. Kalau kata Jalal ni, dia tebuk kapal Negeri Sembilan, dia tebuk kapal UMNO keseluruhan, setuju tak? Betul? Itulah apa yang berlaku. Dia langgar dua-dua. Okay. Dan sebenarnya apa yang Jalal buat telah memberikan bad impact kepada UMNO. Okey, sebelum berlaku di Negeri Sembilan ni kan, rakyat khususnya di kalangan atas pagam nampak UMNO ada perubahan. Betul. Tak ada dah pangai-pangai nak gila jawatan kau apa kau tak ada dah. Bila kau buat pangai macam tu, habis. Okay. Bacaan aku di media sosial lah lepas isu ni kan, respon rakyat marah tau. Sangat marah. Mereka tak tahu, tiba-tiba berlaku dan tiba-tiba nak tarik sokongan tanpa ada sebab yang kukuh. Tanpa ada diberi penjelasan sebagainya, dan kebanyakan agak membenci Jalal aku tengok. Sangat. Dia punya posting tu kan 90% hentaman masuk. Betul. Tak pasal posting Jalal tu kan. Aku tengok memang komen kau dia kena. Kan? Cuma inilah yang saya macam mana cakap, UMNO kena berhati-hatilah. Aku bukan tak sayang UMNO, bukan bonci sangat ke UMNO lah. Bila kita dah ada perpaduan di peringkat pusat ni, kan, kita pun sebagai orang Pakatan Harapan, kita pun nak jaga imej UMNO supaya UMNO dapat balik sokongan daripada orang Melayu. Sebab apa? Atas dasar perpaduan. Tapi bila mana dia orang buat perkara macam ni, tobok kapal, hilang. Okey, kita pergi pada topik apa nama dia, MB Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun. Okey, yalah, saya rasa semua orang aware beliau sebelum ni nampak dilihat pro Rafizi, tapi disebabkan oleh isu ini, aku dapat satu benda yang baik, positif. Geng hero ke, damai geng damai ke, bersatu untuk mempertahankan MB Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun. Dan aku suka MB Negeri Sembilan dari segi ekonominya. Aku boleh berhujah dengan siapa-siapa, beliau perform. Betul. Beliau sangat perform dari segi ekonomi beliau, pengurusan ekonomi beliau, dan beliau seorang yang tinggi integritinya. Dan mungkin beliau boleh mencetuskan satu gelombang baharu. Mereka-mereka yang bergaduh sebelum ni boleh kembali. Satu padukan. Cuma yang mungkin rasa tersisih dan mungkin terlalu berdendam, mungkin akan keluar, terpulang kepada masing-masing. Dan jakat aku sebenarnya, ada juga ura-ura beberapa pimpinan ataupun MP ataupun ADUN yang keluar daripada PKR, dan mereka mungkin memilih PRN ni sebagai timing untuk keluar kot. Dia nak buat move masa ni lah. Mereka mengambil kesempatan. Dan aku harap MB Aminuddin akan menjadikan simbol untuk lawan benda tu. Saya faham sebenarnya bila cakap pasal tu kan. Sebab apa tau? Faiz duduk di latar belakang kan kuning. Bila Faiz duduk dia background kuning kan, nanti kan ada yang screenshot letak logo kancil kat belakang tu. Aduh, aku macam ni lah. Kebanyakan ni lah, ada orang cuba mendekati aku dan minta aku masuk kancil. Aku kancil ke, PKR ke, parti lama aku ke, Amanah ke, itu nombor 2. Sekarang ni aku bawa tema negara mesti menang. Aku tak nak negara kita patah balik seperti mana 10-20 tahun lepas. Kenapa apa yang masuk aku patah balik tu, nanti topik kita buka topik tu. Kenapa aku bawa naratif negara mesti menang, bla 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 lah. So kalau ada orang nak edit, silakan edit lah. Tapi aku akan nafikan lah. Aku tak akan bersama. Aku lebih selesa bergerak macam sekarang. Faham. Baru aku nak edit letak Orin. Orin welcome back to Amanah. Orang ingat aku berdendam dengan Orin. Aku tak. Contoh. Minta maaf YB Rafizi, kau tengok. YB Rafizi mungkin ada elemen tak puas hati dengan Anwar Ibrahim hari-hari, setiap minggu menyentuh, menyerang. Aku selepas keluar aku tak serang pun Amanah. Tak ada. Aku berkawan ni tau. Betul. Saya Amanah. Aku berkawan tu. Dan semalam aku ke MUA melihat sambutan Perdana Menteri ke MUA. Sangat ramai orang. Betul, ramai gila. Ramai gila. Saya pergi, Faiz pergi.
Aku risau kalau sambutan tu datang daripada jentera parti saja. Semalam yang datang tu orang biasa dan sangat ramai. Betul. Walaupun bukan sebagai, yelah kalau biasanya kalau himpunan ceramah ramai ni pembangkang, sebab pembangkang dibermainkan api, sentimen, membakar. Kerajaan ni menyampaikan dasarnya orang dengar, tapi tak ada sentimen, tak ada energi. Betul. Dan satu lagi dalam kita punya ceramah isu semasa yang pimpinan baru-baru ni dekat Johor tu kan. Sorry lah kita patah balik Johor sikit Kita punya program very simple je. Tak ada pun tiba-tiba bagi sumbangan ke apa ke yang nak meramaikan orang. Kan? Sebab tu wave dia lain macam. Aku rasa orang satu benda lah. Orang nampak kita berhadapan dengan satu kuasa yang nak kembalikan Malaysia ke belakang. Yang ke arah negara yang lebih korup dan sebagainya. Malaysia tak nak. Orang Malaysia tak nak. Kita nak lebih baik dan sebagainya. So aku rasa wave di Johor dan wave di Negeri Sembilan, aku harap satu je Zat. Ramai-ramai turun, lebih-lebih lagi anak muda. Betul. Sebab semua orang bertanggungjawab. Kalau awak rasa itu bukan tanggungjawab awak, jatuh ke tangan orang yang salah, itu salah awak. Nak pilih siapa, terpulang. Betul. Itu bukan halangan. Nak Tapi pilih kita nak ajar anak muda yang hari ini merupakan majoriti lah. Kan? Untuk diorang sedar, kita at your age dah ada tanggungjawab dah. Lagi-lagi lah sekarang ni kita dah ada undi 18. Yang tu lebih crucial sebenarnya. Betul. Untuk kerja-kerja penerangan. Dan aku lebih percaya mereka masih lagi fresh. Cuma cara komunikasi tu kena lebih bijak lah. Betul. Tak boleh lah. Okay, contoh kita masuk sedikit Johor. Mereka suka guna pendekatan. Kalau nak bagi bantuan, kau himpunkan orang ramai, kau himpunkan orang tua yang bertongkat, yang berkursi roda untuk bagi sumbangan. Politik apa kau nak sampai? Kau tengok ending dia kat mana? Ending dia ambil gambar, pegang, check. Kenapa? Pegang check pula, pegang tu kan, sampul tu. Kalau dari segi ekonomi, kita nak fast. Betul. Efisiensi. Masuk akaun terus lah. Betul. Kenapa perlu beratur dengan keadaan sekarang El Nino panas? Orang tua bertongkat hanya nak ambil 200. Maruah orang kita ni adakah semurah itu? Dia macam tu lah Faiz. Sebenarnya pasal isu sumbangan ni, dia boleh belajar dengan Selangor, dia boleh belajar dengan pusat. Macam mana kita bagi bantuan tu. Okay. So itu selesai topik untuk Negeri Sembilan. So kita akan pergi ke topik yang seterusnya. Korang stay tune. Dengar lagi kita sembang. Okay Zat, topik nombor 4, topik isu Rohingya lah. Tiba-tiba meletup Zat. Kau rasa apa Zat sebenarnya berlaku? Boleh nyanyi? Tak payah. Kau jangan nyanyi, sakit gigi aku. Kan viral kau punya muka ni nyanyi pasal Selamat Malam Rohingya. Okay, dulu dia famous buat lagu dia tu. Dia macam satu structured move. Dia suddenly meletup benda tu. Aku tak rasa suddenly. Dia ada kronologi. Contoh, bukan figura, aku tak rasa figura lah, individu lah. Okay. Nur Azizah. Korang kena faham tau, Nur Azizah ni bukan Kak Wan. Bukan Wan Azizah. Nur Azizah. Yang cerita yang dia buat ucapan dekat Australia. Okay. Dia graduate. Yelah, kau graduate di Australia. Kau nak memperjuangkan rakyat korang lah, komuniti anda. Kenapa serang Malaysia? Yes. Kenapa tak serang negara asal? Betul. Myanmar? Kenapa kritik Malaysia? Aku tak boleh terima bila dia punya statement dia cakap bila mana 2,000 anak-anak di Malaysia sekarang ni duduk dalam classroom yang di belakang tirai penjara. Ini yang aku rasa benda yang sangat-sangat, satu sebab dia bercakap di atas pentas, boleh kata international lah. Okay. Tapi yang pentingnya sekarang ni, aku nak tanya kat kau. Macam mana boleh bermula gerakan kemasukan Rohingya ke dalam negara kita ni? Okay. Aku katakan macam ni lah, nak bagi mudah faham. Kita gunakan analogi kanser. Okay. Kanser tahap 1 adalah semasa tahun 2017, 2016, 2017 lah. Di mana mereka datang ke sini akibat pelarian, akibat serangan di Arakan, Myanmar. Pada peringkat awal kita sebagai manusia memberi kemanusiaan. Cuma ada orang menggunakan mereka agenda Rohingya sebagai political mileage. Itu masalah. Sehingga membuat satu himpunan seolah-olah kita memperjuangkan mereka tetapi mesti bersyarat. Betul. Contoh, you boleh berlindung sementara sahaja. Ini bukan tanah you. Selesai isu patah balik. Tapi masalahnya apabila selepas himpunan tu dibuat, tak ada satu polisi pun yang diterapkan. Seolah-olah kita berjalan kita katakan tanpa ada pengurusan yang baik. Tak ada pemantauan. Dan bila tak ada pemantauan selama 10 tahun, kita dah masuk kanser tahap 4. Betul.
Dia dah last stage ni. Dia okey, dia satu masa isu Rohingya ni meletup. Sebenarnya bagi aku benda ni dah bertahun-tahun. Dah sering kali diperkatakan, dibangkitkan. Contoh macam situ soal selayang, pasar borong, selayang apa semua. To be honest lah, betul. Macam kita di peringkat awal, kita merasakan kita sebagai orang yang berperi kemanusiaan. Tambah lagi, diorang ni sebagai orang Islam. Dan kita negara yang majoriti Islam, kita rasa kita pun bertanggungjawab nak bantu sesama Islam kita. Tapi itulah macam kita cakap tadi daripada awal, tak ada pemantauan. Tak ada dasar dan polisi yang jelas sebenarnya. Dan bila tak ada dasar polisi yang jelas, mereka dekat sini beranak pinak. Dan mereka tak ada centralized community government. Mereka bebas buat apa-apa dan mereka menggunakan kad UNCHR seolah-olah kad yang kebal. Tak boleh. Malaysia perlu ada satu garis panduan menguruskan mereka. Sebab kalau tak uruskan mereka, simple. Adakah kita nak biarkan mereka di sini selama-lama? Tak boleh. Tak boleh. Mereka perlu jadi macam orang Nur Azizah. Keluar. Dia kalau lama-lama, Faiz, dia akan jadi macam siapa tau? Long Tiger. Itu kita tak nak. Nur Azizah keluar. Ya, itu benda yang yelah. Aku paling tak suka kalau mana-mana pihak politik menjadikan ini agenda politik. Ini agenda bersama. Ini sebab kita dah bermula, kita dah di stage 4. Betul. Kalau kita stage 1, kita ada masa lagi. Stage 4 dah barah tau. So aku harap sangat kita akan dapat satu jawapan yang tuntas untuk selesaikan masalah ni. Betul. Dan akhirnya aku rasa dulu DAP pun pernah tentang benda ni kan. Aku terbaca jugalah. Sebenarnya dia DAP, okey, antara kita cerita sikit lah. DAP masa berlakunya himpunan tu, DAP antara sebuah parti politik dalam negara kita yang menentang. Biasalah kan, apa DAP cakap kan, semua tak boleh, itu tak betul, ni tak betul. PAS tak setuju dan UMNO. PAS dan UMNO tak setuju dengan DAP isu Rohingya. Betul. Okey. So, DAP dah bagi tahu daripada awal lagi bahawa dengan kita menerima kemasukan etnik Rohingya ni ke dalam negara akan memberikan impak sedikit. 10 tahun lepas, betul. Kita rasa kita berperi kemanusiaan kepada etnik Rohingya. Tapi mesti bersyarat lah. Tapi itulah kelemahan dia. Macam mana yang kau cakap, kau labelkan sebagai satu kanser, bila mana kita benarkan dia masuk dalam negara kita tanpa ada pemantauan, tanpa ada polisi yang betul. Hari ni, kerajaan hari ni terpaksa menanggung impak daripada kesilapan lampau. Aku katakan kesilapan lampau. Kita tak jelas, kita tak berfikir future. Tambah-tambah pula orang politik menggunakan mileage perjuangan Islam. Berdegur-degur Najib masa tu. Sebenarnya kalau kita study lebih go deep tentang masyarakat Islam di Myanmar, orang Melayu Islam di Myanmar tak dikacau. Tak dikacau pun. Masalahnya orang Rohingya ni mereka ada karakter tau. Yes. Karakter yang agak-agak, yelah, perlu diberi pendidikan kalau nak ubah mereka. Tapi siapa yang nak buat? Betul. Dah terlambat. Mereka dah beranak pinak sehingga 125,000 jiwa kat sini tau. Gila. 125,000 orang. Itu yang mungkin yang kita dapat data. Betul? Yang tak dapat macam mana? So isu ni agak-agak dia macam mana nak cakap? Aku sebenarnya harap sangat-sangat lah. Diorang ni dapat dikumpulkan, ditempatkan di tempat yang diasingkan. Sebab satu aku pernah pergi satu apartmen dekat Ceras. Dekat apartmen tu, aku boleh katakan almost 40% didiami oleh etnik Rohingya. Flat tu sangat kotor, bau hancing, meludah merata. Diorang kan makan sirih kan. Aku cerita dalam podcast ni Kang, orang bayangkanlah macam mana kotornya tempat tu. Dan orang di situ mengatakan bahawa kemasukan etnik Rohingya ini dibawa masuk ketika era zaman Datuk Seri Najib Tun Razak. And diorang tak tahu macam mana nak halau diorang daripada situ. Masalah macam ni. Sebab aku datang daripada, aku sedang sambung master di UKM. Fakulti Sosial sebenarnya. Dan benda ni dah dibincangkan bulan lepas sebelum meletup. Masalah mereka, kalau mereka tak ada community government, sebab mereka hanya menggunakan UNCHR sebagai alat untuk mengatakan aku adalah suaka perlindungan sebagainya lah, pelarian dan sebagainya. Tapi mereka tak ada pihak yang menguruskan mereka. Bahayanya apabila situasi itu berlaku adalah apabila contoh nak berkahwin. Dia nak berkahwin, dia boleh hanya jumpa mana-mana imam di kalangan mereka kahwinkan. So, tanpa ada rekod, dia boleh berkahwin sebanyak mana mereka nak, asalkan jumpa imam bayar. Kalau kita centralized government kan, bermaksud kita boleh kahwin 4 je. Sebab data ada. Betul. Dia orang mungkin lebih daripada 4, mungkin berpuluh. Kalau 10 kahwin, berapa anak you ada?
berapa besar dia punya pembiakan tu kat Pembiakan sini. dia tu. Dan dia berkelahiran dia tak terkawal. Sebab itulah aku tengok beberapa video orang Rohingya yang wanita yang nak bersalin pergi ke hospital dan menyebabkan beban Kita kesihatan kita menampung kerugian hasil daripada diorang ni warded ataupun bersalin dengan hospital government, and Tanpa bayar. diorang tak bayar. Dan aku nak petik sikit lah apa yang Datuk Ayub Han katakan. Satu masalah dia kita hari ni, kita dah menerima diorang untuk tempoh masa yang panjang. Untuk kita keluarkan diorang daripada negara kita ni sangat-sangat sukar. Sebab generasi yang lahir tu dah merasakan ini negara dia. So aku rasa itulah sebenarnya kita sebenarnya kita bukan dah hilang pertimbangan. Kita rakyat Malaysia, aku yakin memang ada sifat perikemanusiaan yang sangat tinggi. Tapi bila satu etnik yang kita rasa tak boleh kita nak kawal, kita dah hilang kesabaran. Kita banyaklah dalam negara kita ni warga-warga Asia. Kita ada Bangladesh, kita ada Indonesian, kita ada Filipin, ada macam-macam lah. Tapi kita tak ada masalah dengan orang. Sebab mereka ada tempoh masa masuk dan keluar. Rohingya ni masuk tak ada keluar. Dan bila masuk tak ada keluar, mereka merasakan ini hak mereka. Itu yang minta selayang tu. Yang bab selayang ni aku tak tahu betul ke tidak. Adakah itu naratif saja kan? Cuma itulah sebenarnya kegusaran rakyat. Kalau benda tu betul. Kan? Apa tuntutan dia nak selayang ke, kau nak mana ambil, jangan ambil mungkin dia nak yang kawasan mereka jangan kacau atau sebagainya lah. Yang tak tu boleh. Betul lah. Tak boleh. Ini memang isu yang pada aku sebelum dia pergi kepada kanser stage 5, kita kena selesaikan. Macam mana pun aku pun tak pasti juga. Yang tu perlukan, sebab itulah perlukan politik yang lebih baik sebenarnya. Kalau tidak, apabila you pemain politik menggunakan modal sebegini tanpa memikirkan jangka masa panjang, inilah hasilnya. Betul. Sebab tu sebenarnya bila kita membuat satu dasar ataupun satu plan kan, apa-apalah berkait dengan, kita kena ada kerajaan yang matang lah. Kerajaan yang matang dan memikir untuk tempoh masa yang panjang. Nak matang macam mana? Politik tentang maki hamun, fitnah, caci maki. Dia bukan tentang. Sebab tu aku, kalau patah balik pada topik sebelum, kita perlu terapkan politik adalah tentang dasar dan polisi. Betul. Untuk Johor, on Hafiz Ghazi, Dr. Mazli. Apa isu Johor? Debate. Rakyat menilai, jangan caci maki. Aku rasa dua figura pun takkan caci maki. Takkan. Kita jadikan di atas politik yang baik sampai ke bawah. Kalau tidak, negara kita akan ke belakang. Betul. Dan aku rasa, kalaulah kita dapat usahakan debate tu kan, untuk apa-apa PRU ke PRN ke, rakyat akan buat tuntutan yang sama. Wujudkan debate. Daripada situlah negara kita, dia ada, okeylah, ada orang menggunakan istilah debat ni bukan kita punya agama lah apa semua. Debat yang kita masukkan lah tentang perbahasan polisi. Di parlimen juga debat sebenarnya. Betul. So sebelum masuk parlimen, masuk DUN, debatlah macam ni. Kita nak dengar apa polisi you. Betul. Berbanding you hanya mencaci maki hamun semua, you debatlah. Betul. Bagi satu topik, That's the best. Contoh. Rohingya, discuss. Mazli Malik punya point of view, on Hafiz Ghazi punya point of view. Kita nampak siapa yang lebih structured berfikir, nampak ke depan, bukan nak dapatkan undi mudah. Betul. Nak undi mudah senang je, Zat. Nyanyi lagi sekali, Selamat Malam Rohingya. Itu yang berlaku pada 10 tahun lepas yang menyebabkan kita berada pada tahap kanser yang keempat. Yes, betul-betul. So kita akan, topik ni kita akan wrap untuk topik yang seterusnya. Tadi sebab kau cakap pasal debat kan, aku nak cerita pasal debat lah, pasal next topik. Stay tune guys. Okay guys, kembali balik. Okay, menerangkan tadi kita punya topik bercerita pasal debat lah Faiz kan. Kita pernah buat satu video, kita cabar Isham Jalil untuk berdebat. Video tu aku rasa dah reach 200,000 lebih juga dekat TikTok. Jauh lagi. 200,000 lebih. Tapi kecewanya aku tak dapat kenapa tak respon? Okay, satulah soalan aku kepada kau. Bila cakap pasal debat, adakah kau memang suka mencabar orang untuk berdebat sebenarnya? Macam ni lah. Okay. Aku pada peringkat awal bukanlah seorang pendebat pun. Aku bukan pendebat. Aku tak pernah berdebat di universiti ke sekolah menengah. Aku seorang yang pendiam. Okay. Cuma aku membaca. Bila aku membaca, bila ada orang buat satu statement yang pada aku perlu diberbetulkan, aku cuba counter dengan buat video. Pada peringkat awal, orang sana kata macam tu, aku counter macam ni. Dan orang yang melihat aku tu, yang mungkin pro sana, mula untuk rasa gelisah. Sebab aku sentiasa menjawab.
Dan dia mula untuk mungkin menyerang ataupun provoke akulah. Kalau power sangat, kau pergi debat lah. Aku ambil komen tu, okay, saya setuju untuk cabar saudara Hisham Jalil untuk berdebat isu ini. Isu apa? Sebab dia pernah kata, aku quote Harakah Daily, KWSP rugi. So aku kata kat mana rugi Kalau betul rugi, kat mana? So tak habis buat video, lepas tu move. Buat video, move. Kau tak settlekan yang tu. Betul ke rugi? Rugi kat mana? Kalau rugi betul, kita pun nak tahu. So solutionnya debate. Dan aku punya stand simple Zat. Kalau hujah awak lebih kuat, aku akan sokong kau. Kalau hujah aku sangat lemah, aku akan follow kau. Cuma buktikan depan mata sumbernya macam mana dan sebagainya. So, adakah aku suka berdebat? Tidak sebenarnya. Aku lebih suka podcast. Sebenarnya kalau tanya akulah, aku rasa memang Hisham Jalil ialah somebody yang memang aku sangat-sangat harap untuk dia ke depan untuk berdebat. Kalau dia boleh labelkan diri dia sebagai, saya sebagai bekas pegawai khas kepada Datuk Seri Najib, saya lebih tahu, okay, daripada kau buat live lah Hisham Jalil lah kan, saya memang nak ni saya cukup lama dalam politik, tak sampai bila. You need to prove yourself, you punya capability. Kalau you betul pro, you kena berhadapan lah dengan orang yang segmentation yang sama. Aku tak kata aku pro. Cuma aku faham. Dia bukan pro, segmentation yang sama. Segmentation yang sama. Dan aku bersedia. Katakanlah, aku tahu responnya lah kerana aku tak cukup heavyweight, aku tak ada tu, tak ada belah tu. Kadang-kadang aku pelik tau. Kalau betul, aku ada momentum. Yelah, ramai yang semakin suka. Dan aku cuba cabar sebab aku rasa banyak benda yang kau buat ni adalah instigator. Game yang kau main adalah kau lontarkan something yang half cook, kau biarkan masyarakat bergaduh, kau tinggalkan, kau buat lagi. Kenapa tak? Kau rasa, sebagai contoh, ringgit sangat buruk. Aku ingat lagi, dia kata ringgit sangat buruk. Topik ringgit, topik pergerakan mata wang memang topik aku lah. Memang aku sukalah. Duduk sini, kita bahas. Ringgit pada waktu bila dia jatuh, pada waktu bila dia perform. Kenapa ringgit pada waktu itu jatuh, kenapa ringgit pada waktu sekarang perform. Kita bahaskan. Ekonomi mana yang lebih baik semasa you sebagai penasihat ekonomi ataupun sekarang? Kenapa you kata masa itu baik? Kenapa aku kata masa sekarang baik? Kita bahaskan. Aku boleh bawa semua bukti. Dan jangan risau. Bukti aku bukan bukti yang aku buat sendiri. Aku boleh print, tunjuk, sumber sebagainya. Cuba beranikan diri untuk berhadapan. Dan adakah aku hanya nak Hisham Jalil? Dia tak nak, tak ada masalah. Aku move kepada Lim Sian Si. Lim Sian Si tak nak, tak ada masalah. Akhirnya muncullah seorang yang Den Kapak tu. Aku Den Kapak. Aku tak mandang apa, okay, jom debate. Cuma aku dah buka floor, akhirnya aku nampak apa hasilnya. Apa hasilnya malam tu kan? Kita memang dia still nak ajak lagi. Sorry buang masa aku lah. Cuma aku nak move lah. Contoh, kita PRN sekali ni kan. Mana-mana pihak yang merasakan Madani ni tidak menguruskan ekonomi negara dengan baik, sila datang, you bahaskan. Kita sangatlah, aku sebenarnya memang nak sangatlah tolonglah Hisham Jalil, Lim Sian Si ke apa ke kan. Sebab orang-orang yang macam ni, bagi aku, kau telah membuat satu perception. Okay, you tahu you ada followers amongst pembangkang. Bila you create narrative yang membuat persepsi yang buruk kepada kerajaan, terutamanya dalam isu ekonomi ataupun isu pengurusan, is better you turun padang, you prove it kepada penyokong kerajaan juga. Okay, sebab kita sebenarnya this platform, tuan-tuan dan puan-puan, Open Mic Malaysia ni, kenapa kita pakai nama sebagai Open Mic? Kita nak mana-mana saja orang. Kita tak terikat dengan politik. Kita tak terikat kepada satu segmentation saja di kalangan orang politik. Kita welcome anyone. Okay. So daripada Hisham Jalil kau buat live, Chaplos 1 komen 20 sen, sampai kesudah kau punya level kat situ. One fine day, kau akan nampak, kau dilihat sebagai sampah je. Zat, kau rasa kenapa dia tak nak terima? Padahal aku dah banyak kali cabar tau. Betul. Aku dah put my stake kat situ tau. Kalau aku tak berani, aku tak cabar tau. Betul. Aku dah jom debat. Yang terbaru pasal hutang negara. Aku nampak di sebelah sana merasakan topik hutang negara kita akan terperangkap. No, datang sini. Kita bahas isu hutang negara. Aku tunjukkan perbezaan dia. Yes. Okay. So, cabaran telah dibuka. Tolong. Kalau kata ada anyone lah yang kalau ada orang yang lebih berani daripada Hisham Jalil, yang ada data, ada fakta yang korang boleh bawa kepada Open Mic Malaysia, buktikan bahawa kerajaan hari ini tidak menguruskan ekonomi dengan baik, silakan dengan Faiz ataupun dengan saya tak adalah hebat sangat bab tu.
saya serahkan kepada Faiz. Anyone, kita boleh bersua dan kita bertukar pandangan. Kita tak consider as debate lah kan. Sebab kita nak sembang santai, okay? So kita untuk open mic ni tuan-tuan dan puan, kita buka lah. Kalau kata korang nak cadangkan siapa saja boleh komen dekat ruangan komen untuk suggest pada kita orang siapa yang kita nak jemput. Sebab apa, open mic ni kadang-kadang saya akan berdua lah. Bila tak ada guest, saya dengan Faiz. Kalau ada guest, saya dengan Faiz akan hostkan dan akan ada tetamu. Okay, so insyaAllah lah kita benda ni akan ada berterusan. Ini baru episod 1. Mungkin korang rasa dah panas sikit kan. Korang relax dulu. Macam mana Faiz? Okay, aku satu je. Kalau dapat Lim Siansi, dapat Isyah Jalil, aku dapat hati lah. Syahir. Wabi Syahir pun okey. Wabi Syahir pun okey. Aku kalau tengok posting aku tidak panggil nama buruk. Aku mengekalkan professionalism. Dan prinsip aku satu je, negara mesti menang. Betul. So kalau negara mesti menang, ekonomi juga mesti menang. Dan janganlah manipulate data, fakta. Ya, korang faham tentang ekonomi, korang faham masyarakat tak akan go into deep. Korang ambil satu tajuk, korang kupas seolah-olah hancurnya ekonomi negara. Itu cara yang salah. Aku nak busted benda tu. Kau nak 3 orang yang kau cabar untuk berdebat. Saya cabar untuk Iswardi Moni duduk kat background kuning ni. Hari tu apa, Taufik Templos dengan Adib dia tak sahut. Dia tak sahut. So saya cabar Iswardi Moni daripada cakap banyak. Saya cabar duduk kat kursi tu kita. Okey, Iswardi Moni pun okey. Kita cakap pasal ekonomi. Betul. Bersama apa hala tuju awak. Dan kritiklah sekarang apa yang rasa tak betul pada ekonomi. Pasal isu reform. Reform pun okey, apa sahaja. Faizal Rahman. Anyone from Bersama. Ni background kuning. Nanti kau nak letak logo Kancil ke apa kat belakang tu pun kau suka tingkau lah. Asal sebut Kancil Tebo. Okay guys. So terima kasih banyak-banyak kepada semua viewer yang telah menonton kita punya episod pertama pada hari ini. So insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada next episode. Kau nak tahu siapa guest kita pada masa akan datang? Tunggu. Jangan lupa follow kita punya account TikTok dan juga subscribe YouTube channel kita. Tolong cerita kat semua orang. Kita orang dah ada podcast sekarang. Dah tak buat live kat rumah dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.